Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Burung merpati terbang ke desa, singgah sebentar di dahan jati. Salam diberi pembuka bicara. Zarnuddin saya memperkenalkan diri. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Kosas, Ampang, Selangor. Kod sekolah saya adalah BBA 4030. Hobi saya ialah membaca buku dan bersukan. Dalam video ini, saya ingin berkongsikan sebuah novel yang telah saya baca, iaitu Popular, Mahkota Populariti Memakan Diri. Pengisian dalam novel ini sangat menarik bagi saya yang masih di peringkat awal remaja. Mari saya kongsikan. Novel ini ialah hasil karya seorang penulis wanita yang bernama Ain Maisarah, penulis novel remaja yang sangat popular. Novel ini diterbitkan pada tahun 2025 oleh Bling Book Sendirian Berhad. Novel ini adalah edisi kemas kini bagi novel yang berjudul Aku Mahu Popular yang merupakan novel pertama Ain Maisarah pada tahun 2006. Novel ini mempunyai 114 halaman bercetak dan 11 bab. Ia menceritakan tentang dua orang pelajar yang bersahabat baik di sebuah sekolah menengah dan mempunyai impian yang sama, iaitu ingin menjadi popular di sekolah. Apa yang menarik minat saya pada buku ini ialah ia menceritakan persekitaran dan pergaulan yang sering berlaku di sekolah menengah. Secara tidak langsung, novel ini memberi gambaran kepada yang akan memasuki ke sekolah menengah tahun hadapan. Novel ini memberi kesedaran kepada saya bahawa betapa pentingnya rasa bersyukur dalam diri. Farah dan Ina, pelajar tingkatan 5 yang belajar di sekolah menengah seribangsa. Suatu hari, mereka buat impian untuk menjadi popular seperti kumpulan The Wanna Babes di sekolah mereka. Impian mula wujud apabila kumpulan itu tidak memilih mereka untuk menjadi pasukan sorak, kerana mereka hanya menilai dari segi kecantikan seseorang itu. Farah dan Ina mula memasang strategi dan membuat to-do list in order to achieve popularity. Perkara pertama yang mereka lakukan ialah rawatan rambut. Farah akan meluruskan rambut kerintingnya, manakala Ina akan mewarnakan rambutnya. Namun, duit mereka tidak mencukupi untuk membuat rawatan rambut di salon rambut. Akhirnya, Farah memberi idea supaya DIY rambut mereka sendiri. Farah akan pergi ke rumah Ina untuk meneruskan rancangan mereka. Ketika Ina sedang alur rambut Farah dengan tekunnya, rambut Farah sudah sebahagian terbakar. Ina, mengapa alur bau benda terbakar dalam bilik Ina? Bau kuat sampai keluar. Kamu berdua buat apa dalam bilik itu? Suara cemas seorang lelaki yang merupakan abang Ina. Mereka dihukum berkurung selama 2 minggu. Namun rancangan tetap diteruskan selepas bebas dari hukuman. Perkara seterusnya yang mereka lakukan ialah membeli beg berjenama seperti Fasha, iaitu ketua kumpulan The Wanna Babes. Farah dan Ina membeli beg berjenama tiruan di Petaling Street dan membawanya ke sekolah sehingga menjadi bualan pelajar lain ketika itu. Fasha mendapat tahu perkara ini. Dia mula berdendam dan menyebarkan cerita bahawa beg berjenama Farah itu adalah tiruan. Sejak dari itu, impian Farah untuk menjadi popular telah berubah. Dia memilih untuk membalas dendam kepada Fasha. Pada suatu malam, Farah bertekad untuk mengajak Ina pergi ke kelab malam untuk membalas dendam kepada Fasha. Namun, sesuatu perkara buruk telah berlaku pada mereka malam itu. Apa yang berlaku? Ina cepat-cepat bertanya. Muka Farah pucat. Saya dengar ada orang kata polis nak datang serbu kelab ini. Hakikatnya, ia hanyalah kabar angin. Tiada sebar sebuan. Namun, ia benar-benar membuatkan Farah dan Ina berasa ketakutan. Abang Ina, iaitu Amir, mengetahui semua rahsia mereka dan minta mereka berjanji supaya tidak buat kesalahan yang sama lagi. Amir juga memberi syarat kepada mereka supaya memakai tudung. Sejak dari itu, Farah dan Ina fokus pada SPM dan mendapat keputusan yang cemerlang. Dengan keputusan cemerlang itu, mereka berjaya mengecapi popular yang diidam-idamkan sebelum ini. Mereka dinobatkan sebagai pelajar tercemerlang SPM, manakala The Wannabes dinobatkan sebagai pelajar corot SPM. Kebaikan yang perlu kita ambil dari buku ini ialah kita tidak dapat melihat masa depan. Kita hanya lihat pada kecantikan dan kekayaan orang lain sehingga kita lupa rasa bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Akhir kata dari saya, pengisian dalam novel ini sangat menarik dan gaya penulisan yang santai, mudah difahami dan penuh dengan mesej positif. Sekian, terima kasih.